dia. Ui, kesak. Ya, geng. Mau nampak tu terkepul tu. Itulah roti. Dengan berlambuk kami beli. Ini kami ada di spot Loban lagi. Cerita aku sebut kami ni adalah sebab Assalamualaikum. Selamat pagi. So hari ni aku tak keseorangan lah macam sebelum ni. Hari ni ramai. Kita ada berempat. Di belakang ni duduk ni. Kita ada Angah, Topek dengan Benten. Orang nak tengok hang je. Dua orang ni, 2 ekor ni macam lama tak mengai aku. Teracun video yang sebelum ni tengok Loban. Tapi harapnya hari ni pun dia galak macam yang sebelum ni lah. So itulah, kami baru sudah tabuk basah dengan tabuk kering. Jadi itulah aku nak start mengai dulu. Kita tengok macam mana. Jadi itulah, jom kita pergi mengai. Macam biasa, yang mana baru singgah channel aku, like, share, subscribe, tekan butang lonceng kat bawah. Dan yang mana nak dapatkan segala produk Buzen yang aku pakai, link ada di ruangan description kat bawah. Bawa boleh check it out, bawa boleh tengok segala produk Buzen yang aku pakai. Jom kita pergi mengai. Dan hopefully hari ni kita gosok. Tengok roti ni kalau nak guna kan, kena layak. Abang keluar baru. Kena layak. Lepas tu tekan bagi keluar ayak. Ya. Habis. Macam tu lah. Cuma hang kena bagi dia keluar ayak putih. Tak mau lembut sangat, tak mau keras sangat. Lepas tu hang nak potong kan, dia ada macam urat kan. Kalau hang tarik, dia ikut macam line tu. Macam tu. Tak apa lah. Ni dia geng. Orok Buzen Zantetsu CX. Ni ada Buzen Zantetsu CX, real Buzen Hyuga dan Rock PT. Kita try eja-eja pelampung dulu, kita tengok bagaimana. Okey, ngam sui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bagi tenggelam hari ni mencabar sikit lah, pasal dia tak lenang. Tak lenang macam sebelum ni. Nak pelampung lah, nak kena tengok betul-betul. Bot pula duk lalu lalang, so dia jadi beralun. Kita tengok lah gimana. Harap hari ni ada something lah untuk kawan-kawan aku. Tak naik banyak, naik sikit tak apa. Lanjut je ni lah. Sebab orang lagi takut roti keluar. Okay. Dia kalau pelampung hang baring, bermakna hang punya ladung ada atas batu. Bila hang pelampung hang baring, kalau hang nak balik tempat yang sama, hang kena adjust kedalaman tu bagi rendah sikit. Hang nampak batu-batu layak ni kan, sampai ke ujung sana. Hang balik kawasan-kawasan tu kan. Dia akan duduk kat atas batu kan. Dia lepak atas batu. Atas batu dengan celah batu. Dok pandai dia tenggelam betul lari tu. Ketang. Tenggelam laju. Reading. Reading kan? Iya. Boh, fuck siap. Aku first time boleh fuck ni sorry. Ni, oi. Tenggelam sekali ya. Kalau tak mau ambil ya. Arep ni. Dia jadi malas makan anak awak.
Tara nak boleh ke macam garik. Alhamdulillah. Hai. Tara nak boleh. Alhamdulillah. Angah. Angah. Hei. Bede. Dia duduk situ banyak oh. Teh. Alhamdulillah, Buzen Zantetsu. Alhamdulillah. Makan petang, geng. Tempat yang sama. Alhamdulillah. Ya, geng tu. Say not bad lah, say. Lega dah juga. Ni beli kat Ngoh ni. Angah kena, Angah kena, Angah kena. Angah kena, layan lah. Belukang kawan sini. Mana? Ore tengok, belukang. Lawa, lesen pelampu. Ore tengok. Kita membokang ni. Tak bangah ada tahu macam mana dia tenggelam. Ha. Ya. Betul. Joski. Oh, sama dengan aku. Mari makan sat-sat lah. Macam ni. Oh, yes. Ui, kasak. Ui, besar weh. Saya letih. Oh Allah, tak sah pun. Alhamdulillah. Tempat tu betul duduk betul. Tempat yang sama hari tu. Alhamdulillah. Syukur nikmat. Pendek ya? Ingat tak ada ni punya ada. Saya cekak tak lepas. Aku guna Buzen Zantetsu CX Borderless Ultralight 26 pound. Ni dia. Saya cekak tak lepas dah. Saya cekak tak lepas. Alhamdulillah. Itulah maksud. Ha? Tepi je. Tempat tadi yo. Nampak batu ni. Batu ada tombok. Belakang. Belakang. Ni. Are duduk tepi. Mau beli yang sah. Kena. Are duduk tepi je. Ni elok kan. Tujuh hati dah. Natih dah.
topeng kena. Ha? Belukang. Topeng kena belukang. Dia nak lalu teriak. Baru nak ambil esok. Tak ready. Oi, karan. Benten pula kena. Jangan belukang benten, jangan belukang. Bukan kok gila. Belukang. Tu dia. Aduh, dia bukan. Semua dah lesen belukang. Oi, loban. Loban. Aku ingat belukang. Oh, cik. Sini. Ah, berkuat ni kan. Alhamdulillah. Tempat yang sama. Alhamdulillah. Loban yang keempat kan? Yang keempat. Mana cara dia buat loban? Kang belu. Aku ingat belukang lah. Angit tu ni. Raymond. Bawa kata patah. Belukang my friend. Macam mana aku pergi sekali dapat dia popi duk. Tak dapat. Aduh. Kang belu. Dia tak mau bagi hari ni tu. Tak mau janji karan. Cara tenggelam. Dia suruh repeat leng ah. Repeat leng. Hang bagi dia habis habuan sikit. Makan lah. Sini ha. Saya teko. Nah, sana. Kalau Kang Blue dia makan dekat kau ni. Ho. Angoh. Tenggelam tu. Ya. Makan. Macam tu cara dia tengok. Ambil ya. Loban. Hangoh tenggelam dah dia boleh lambat. Oh ya doi. Tabuk. Oh loh, mana jalan pulang? Tak nampak jalan pulang. Alhamdulillah. Masya Allah Ta'ala. Marhaban ya marhaban. Loban yang kelima geng. Yang kelima. Sebar benten, sebar. Doh, hak dia tenggelam tak sat memang loban lah tu. Taruh nak besar. Dia bagi muka dimah suruh mailing tu. Lama ni merata hang beli duduk ada loban. Cuma hari ni dia main makan petang, betul makan petang. Tempat mana hang kena sangat baling balik. Dia akan masuk bodong juga.
Dia memang akan masuk bodong. Cuma lang hang dia nak masuk tu, sama ada dia nak main jumlah yang banyak ke jumlah yang sikit, ataupun sekok-sekok, ataupun sepasang. Ai, ada orang. Oh, Allah. Nak tengok dia tenggelam macam mana. Sat sangat ah. Ui, ui. Ketang. Ketang. Hei, ketang. Ui. Ada bubuk boy. Ni tengok. Kubuk ni, kubuk belakang. Kubuk belakang. Meh, tambah kubuk ketang pak. Saya yang naik batas kan. Okey, kubuk belakang. Tapi tak apa, saya yang naik batas. Dari mana lah dia keluar. Loban ah. Loban. Sok ah, sok. Loban sao. Loban tu. Loban. Jangan lucu. Wih, dah wih. Serius lah. Safety. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ketat sangat ah, tengok nah. Atau kalau nanti. Cepat tadi tu. Hai. Tambah 2 kilo, kilo lebih dah. Safety. Mantap. Tengok karat, tak karat. Dah ambil yang. Aku ingat kau pada naik pala hitam macam mana. Weh dah meningkat tu. Alah dia weh ni mai dah apa? Bot mai dah apa? Kap ke 6 ah. Lagi 10 minit. Oh, steady lah bola mai begitu. Angah naik ngam-ngam bot sampai tu. Memang betul rezeki dia. Nak ikan lah ngam-ngam. Hoya! Gila dah balik naik motor engine dulu. Kawan ni cewi tu. Angkat sikit, angkat air. Oi, angkat air. Ni oh ikan tu bawa balik bayar darat tu. Hei, punya tak mau buka oh. Budak berendam lagi. Pergi kena siap tu, bawa sekali dengan penyok. Lah, betul. Tiga tu lah. Aduh. Kali esok kali ikan. Proses. Hei, hang. Kelolo betul. Tu tengok loban. Topek. Tu. Oh, tu dia tu. Safety tu. Kalau torek masih. Rezeki orang baru. Telan tu. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan tombol kat bawah kalau apa nak naik bot. Bot Wan ni, roger nombor yang tertera di ruangan pin komen. Okey, assalamualaikum.